So jom kat sini, siapa yang minat-minat kayu, ada meja kayu, ada dia tengah-tengah lah, kafe yang moden tapi dia masih meletakkan macam ada unsur-unsur konsep kayu-kayan. Saya dapat jumpa owner juga. Ni berapa lama dah buka? Tahun ke-6. Kat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat. So kita hari ni, petang ni, kita berada di Masjid Al-Falah. Al-Falah ni di Sungai Isap, Kuantan, Pahang. Singgah tu di satu kedai makan di corner ni, nama dia Projek Makan. Minat nasi goreng western, ada kopi-kopi, boleh datang singgah sini. Alhamdulillah, servis okey, makanan pun okey. Jom kita tengok menu. Kita buka setiap hari Rabu hingga Isnin, 5 petang sampai pukul 11 malam. Okey. Off day. Okey, ini interior kafe ni. Dia akan duduk je, nanti waiter akan datang ambil order. So ini gambaran dalam kafe lah. Tu buku-buku tu syok tu, jom pergi sana. Spaghetti kita ada Alfredo yang macam carbonara. Yang dia Berkuah sikit. So kat sini ada pot. Kat sini ada pot membaca, reading corner. Bolehlah nak baca buku-buku kat sini. So contoh ni dia ada novel-novel lah, banyak novel-novel lama lah kan. Tapi so far okey. So owner meletakkan konsep estetik. Kemudian ini tempat buat air lah, buat air. Okey. So jom kat sini, siapa yang minat-minat kayu, ada meja kayu, ada dia tengah-tengah lah, kafe yang moden tapi dia masih meletakkan macam ada unsur-unsur konsep kayu-kayan sikit. So menarik, daripada dia tepi corner je, parking banyak, bersebelahan dengan dewan orang ramai, boleh main badminton dan sebagainya. Kopi kan? Itu $3 kita ada yang Thailand punya ataupun yang Brazil punya. Jenis yang Yang best seller atau signature? menu kat sini yang macam makan tu suka ayam. Alhamdulillah, servis okey, makanan pun okey. Kalau orang suka